kita selfie macam biasa. Semua senyum, semua glowing. Tapi bila tengok balik gambar, entah kenapa, aku je yang nampak paling kusam. Lighting sama, kamera sama. Tapi muka aku macam tak cukup cahaya. Macam kamera tu pun tahu aku tengah penat. Aku zoom gambar tu, tengok muka sendiri betul-betul. Jeragat makin jelas. Tona kulit tak sekata, nampak lesu. Nampak tak jaga. Tapi hakikatnya aku memang jaga. Cuma mungkin aku terlalu sibuk jaga semua benda sampai lupa nak jaga diri sendiri. Depan cermin, aku tenung wajah sendiri. Minyak kat muka tebal. Makeup pun dah mula crack. Aku lap peluh, lap minyak. Tapi makin aku lap, makin aku sedar, benda ni tak boleh lap je. Dalam badan aku pun serabut. Mungkin hormon aku pun tengah tunggang. Hari tu aku nampak Nadi Puteri atas meja. Aku baca, rawat dari dalam, stabilkan hormon, kurangkan jeragat. Aku ambil satu kapsul. Dalam hati, aku cuma nak rasa cukup, tak perlu flawless. Aku cuma nak rasa yakin balik bila tengok muka sendiri. 2 minggu lepas tu, aku selfie lagi dengan kawan-kawan. Kali ni bila tengok gambar, aku tak delete. Sebab dalam gambar tu aku nampak balik diri aku yang aku rindu. Wajah yang tenang. Kulit yang tak perlu filter. Kadang-kadang masalah kulit kita bukan pasal skincare tak cukup. Tapi sebab dalaman kita dah lama tak dijaga. Terima kasih Nadi Puteri. Sebab bantu aku jaga dari dalam. Bila luar dah tak mampu sorok lagi.